Minggu ni kita dah masuk ke minggu terakhir untuk bulan Mei 2025. Jadi dalam video pada kali ini kita nak melihat apakah saki baki bantuan sepanjang minggu ini yang bakal disalurkan kepada penerima-penerima yang berkelayakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Navy. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, minggu ini minggu terakhir bulan Mei 2025. Lepas tu kita dah masuk ke bulan baru iaitu bulan Jun 2025. Seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, kita nak melihat apa lagi saki baki bantuan yang bakal disalurkan sepanjang minggu ini dan mungkin juga akan masuk ke beberapa hari pada bulan Jun 2025 untuk info anda di luar sana. Yang pertama sekali yang ramai sedia maklum, sekarang ini sedang berlangsung bayaran untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah bagi pembayaran fasa kedua yang mana RM900 diberikan kepada mereka yang berkelaikan, terutama sekali mereka yang telah pun lulus sewaktu pembayaran fasa pertama yang dilakukan pada bulan Februari. Okay, antara ringkasannya berkaitan dengan program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini sudah semestinya untuk rakyat Sabah daripada Kerajaan Sabah. Ianya berjumlah RM900 setiap fasa dengan 4 fasa keseluruhannya. Bermakna sepanjang tahun 2025 ini, jumlah keseluruhan yang bakal disalurkan kepada mereka yang berkelaikan adalah RM3,600. Suatu jumlah yang sangat besar sebenarnya jika dibandingkan dengan bantuan-bantuan sedia ada semasa sekarang ini. Jadi pembayaran fasa kedua RM900 telah pun mula dilakukan kepada mereka yang berkelaikan baru-baru ini beberapa hari ke belakang ini dan dijangkakan akan berlangsung sepanjang minggu ini, terutama sekali sebelum Pesta Keamatan pada 30 hari bulan Mei 2025. Kerana harus diingatkan tema pembayaran fasa kedua ini adalah untuk Pesta Keamatan. Untuk menyemak berkaitan dengan status kelulusan, anda boleh pergi ke pautan rasmi bagi program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini iaitu di padans.sabah.gov.my. Ulangi, padans.sabah.gov.my. Secara ringkasnya seperti diberitahu sebentar tadi, mereka yang berkelaikan adalah ketua isi rumah yang berada dalam pangkalan data e-Kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar ataupun berada dalam pangkalan data Padans sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2024. Dan harus diingatkan juga ada dibuka rayuan kepada mereka yang mungkin tercicir namanya daripada sama ada pangkalan data Padans ini ataupun e-Kasih yang disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar ini. Mereka yang telah pun menghantar rayuan, yang telah pun mengisi borang, dipertimbangkan juga pembayaran untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini. Walau bagaimanapun daripada informasi yang diterima buat masa sekarang ini, bagi mereka yang menghantar rayuan ini masih lagi belum ada yang telah pun menerima bayaran untuk program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah. Mungkin beberapa hari ke depan ini kita akan melihat berita baik, berita positif berkaitan dengan bayaran untuk fasa kedua ini, terutama sekali yang melibatkan mereka yang telah pun menghantar rayuan yang tercicir namanya daripada data e-Kasih dan juga platform Padans. Untuk rujukan sekali lagi berkaitan dengan program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah ini, anda boleh pergi ke pautan rasminya iaitu di padans.sabah.gov.my. Okay, seterusnya, apa lagi yang bakal disalurkan sepanjang minggu ini? Pada penghujung minggu ini dijangkakan akan dibayar untuk bayaran bagi bulan ke-6 bulan Jun 2025 iaitu untuk SARA 2025, tak kiralah sama ada SARA e-Kasih ataupun SARA STR. Bayaran bulan 6 bakal dilakukan pada 1 hari bulan 6 2025. Anda boleh menyemak baki terkini dalam MyCard anda di mykasih.com.my. Ulangi, di mykasih.com.my. Jadi bermakna pada 1 hari bulan Jun nanti akan ada penambahan amount daripada baki sedia ada anda ini. Sebagai contoh, kalau katakanlah baki sekarang ini dalam MyCard anda RM6 lebih sebagai contoh masa lagi tersisa setelah digunakan pada bulan Mei 2025. Jadi baki RM6 itu akan ditambah dengan amount baru yang bakal dimasukkan ke dalam MyCard pada 1 hari bulan Jun 2025 nanti. Okey, untuk rujukan berkaitan dengan amount yang bakal dibayar pada bulan Jun ini mengikut kategori-kategori yang berlainan. Yang pertama sekali adalah untuk isi rumah yang disahkan miskin tegar ataupun miskin dalam platform e-Kasih. Bulan Jun menerima RM200. Manakala isi rumah selain daripada miskin tegar ataupun miskin dalam e-Kasih, mereka menerima RM100. Untuk warga mas yang tiada pasangan yang disahkan miskin ataupun miskin tegar dalam e-Kasih menerima RM150.
Untuk warga emas tiada pasangan selain miskin tegar ataupun miskin bagi bulan Jun menerima RM50. Okey, seterusnya bujang yang disahkan miskin tegar ataupun miskin dalam platform e-Kasih menerima RM50. Manakala selain daripada miskin tegar ataupun miskin kategori bujang, tidak ada bayaran untuk SARA 2025 yang mana admin pasti yang ini ramai yang dah pun sedia maklum. Dan harus diingatkan juga akan ada penambahan untuk kategori-kategori tertentu bagi mereka yang pada semakan pada penghujung bulan April 2025 menunjukkan mereka telah pun beralih ataupun telah pun berada dalam status e-Kasih sebagai miskin ataupun miskin tegar, akan ada amaun tambahan diberikan kepada anda yang mana dijangkakan berkemungkinan besar akan dibayar sekitar pada bulan Jun ini ataupun mungkin selewat-lewatnya sewaktu pembayaran pada bulan Julai, iaitu pada 1 hari bulan Julai 2025 nanti. Dan disarankan juga bagi penerima SARA 2025 untuk install aplikasi MyKasih bagi kemudahan anda, terutama sekali untuk menyemak baki dalam MyCard anda, menyemak juga kedai-kedai yang berhampiran dengan anda serta barang-barang yang boleh dibeli ataupun tidak boleh dibeli kerana anda boleh menggunakan aplikasi MyKasih itu untuk scan barang-barang di pasaraya untuk memastikan sama ada barang itu boleh dibeli menggunakan SARA 2025 ataupun tidak boleh dibeli menggunakan SARA 2025. Dan ingin diingatkan sekali lagi di sini berkaitan dengan baki dalam MyCard anda itu, jika tidak digunakan tidak akan diambil oleh kerajaan asalkan anda gunakan sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2025. Bermakna segala baki yang berada dalam MyCard itu akan sentiasa dibawa ke bulan-bulan yang berikutnya, tidak akan diambil kerajaan seperti diterangkan sebentar tadi, asalkan anda gunakan sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2025. Jadi ini bermakna kalau anda nak kumpul beberapa bulan sekali baru digunakan juga boleh dilakukan sedemikian, tak menjadi masalah sebenarnya. Kerajaan tidak akan ambil semula baki dalam MyCard anda itu. Jadi guys, jika diikutkan sepanjang minggu ini, itu adalah antara dua bantuan yang bakal disalurkan kepada penerima yang berkelaikan. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.